Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk cabaran dan impak realiti maya atau Virtual Reality VR dalam pendidikan TVET. Pembentangan ini merupakan sebahagian daripada kursus teknologi pendidikan dalam PTV bagi semester 2 sesi 2025-26 di bawah bimbingan Dr. Nur Hashimah binti Hamzah. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Abdul Bari, Muhammad Azwan, Farah Alina dan Nur Ashifah. Secara ringkasnya, pembentangan ini akan membincangkan bagaimana teknologi VR memberi kesan kepada ekosistem TVET, termasuk dari aspek pembelajaran, keselamatan, cabaran pelaksanaan serta hala tuju masa depan pendidikan teknikal dalam era revolusi 4.0. Okay, next. Untuk slide ini, kita akan melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan realiti maya ataupun VR. VR ialah satu simulasi digital interaktif dalam persekitaran 3 dimensi atau 3D yang realistik. Teknologi ini membolehkan pengguna berinteraksi secara maya menggunakan peranti seperti headset VR dan penderia pergerakan. Dalam konteks TVET, VR membawa maksud satu dimensi baru kepada proses pembelajaran kerana ia mampu mensimulasikan situasi kerja sebenar terus ke dalam bilik darjah. Terdapat 3 transformasi VR dalam TVET. Yang pertama adalah imersif dan realistik, di mana pelajar dapat merasai pengalaman seperti berada di tempat kerja sebenar, contohnya di bengkel automotif ataupun makmal industri. Okey, yang kedua ialah berpusatkan pelajar. VR membantu pelajar belajar secara lebih aktif dalam dan bermakna kerana mereka sendiri terlibat dalam simulasi pembelajaran. Dan yang ketiga ialah merentas padan, iaitu VR mampu menghapuskan batasan fizikal terutamanya dalam latihan teknikal yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, pelajar boleh berlatih mengendalikan mesin berbahaya dalam situasi maya tanpa risiko kecederaan sebenar. Kesimpulannya, VR bukan sekadar teknologi hiburan, tetapi satu inovasi pendidikan yang berpotensi besar untuk mentransformasikan pembelajaran TVET menjadi lebih moden, selamat dan efektif. Okey, seterusnya. Marilah kita meneliti dengan lebih mendalam mengapa realiti maya VR ini bukan sekadar tambahan, melainkan satu keperluan kritikal bagi ekosistem pendidikan TVET pada masa ini. Pembandingan yang dipaparkan di hadapan kita menunjukkan 3 dimensi utama transformasi yang dibawa oleh VR. Dimensi pertama, pengalaman amali. Dalam amalan tradisional tanpa VR, pemahaman pelajar terhadap konsep yang kompleks amat terhad kerana hanya bergantung kepada pemerhatian fizikal dan ruang makmal yang terhad. Sebaliknya, dengan VR, kita mampu memberikan kefahaman teknikal yang lebih mendalam, terutamanya dalam bidang automotif dan elektrik, melalui latihan yang realistik dan boleh diulang tanpa had. Dengan kata lain, kesilapan tidak lagi dianggap sebagai kegagalan. Sebaliknya, menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran itu sendiri. Dimensi kedua, faktor keselamatan. Kita tidak boleh menafikan bahawa latihan dalam bidang TVET sering membawa risiko yang tinggi, sama ada pengendalian mesin industri, pendedahan kepada arus elektrik maupun bahan kimia berbahaya. Tanpa VR, pelajar dan pensyarah terdedah secara berterusan kepada risiko kecederaan yang boleh mengancam nyawa. Namun, dengan VR kita mampu memanipulasikan situasi berbahaya dalam persekitaran digital yang 100% selamat. Latihan tanpa risiko bukanlah impian, tetapi sudah menjadi realiti yang boleh dilaksanakan pada hari ini. Dimensi ketiga, implikasi kos. Sudah pasti ada dalam kalangan kita yang bertanya, bukankah VR itu mahal? Namun,
Sila lihat perbandingan ini dengan teliti. Kebergantungan yang terlalu tinggi kepada mesin sebenarnya serta pembaziran bahan mentah menyebabkan kos operasi sebuah institusi TVET melambung tinggi. Sebaliknya, VR menawarkan kelestarian ekonomi yang jauh lebih tinggi melalui pengurangan kebergantungan kepada peralatan fizikal secara drastik kerana latihan dapat dijalankan secara maya sepenuhnya. Justifikasi ekonomi dan pedagogi ini secara langsung menjawab persoalan kita. VR bukanlah kos tetapi sesuatu pelaburan yang strategik. Seterusnya, marilah kita membongkar halangan yang menghalang transformasi ini daripada direalisasikan sepenuhnya. Seterusnya, saya akan menganalisis realiti pelaksanaan realiti maya dalam TVET menggunakan model Bugais. Model ini menegaskan bahawa kegagalan transformasi teknologi berpunca daripada fokus berlebihan terhadap halangan di permukaan, sementara punca sebenar terus tersembunyi di strata bawah. Di peringkat permukaan, perbincangan selama ini hanya terbatas kepada 3 halangan lazim: kos perkakasan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur serta kekurangan model VR sedia ada. Namun ketiga-tiga faktor ini hanyalah indikator sekunder, bukannya punca asas. Di strata bawah permukaan, wujud 3 lapisan halangan fundamental. Lapisan pertama ialah diskrepansi pedagogi. Ramai pendidik TVET tidak terlatih mengintegrasikan VR secara bermakna. VR sering digunakan sekadar sebagai faktor wow, bukannya alat konstruktivisme. Lapisan kedua ialah rintangan sosial budaya dan disonan kognitif dalam kalangan pensyarah, iaitu persepsi bahawa VR akan menggantikan peranan profesional mereka selain jurang literasi digital antara generasi. Lapisan paling dasar ialah kekosongan dasar makro. Ketiadaan standard minimum kompetensi VR untuk pendidik, ketiadaan garis panduan etika dan ketiadaan protokol keselamatan penggunaan VR secara bersistem. Kesimpulannya, pelaburan dalam perkakasan semata-mata tanpa menangani ketiga-tiga halangan sistemik ini akan menghasilkan kegagalan transformasi yang berulang. Yang diperlukan ialah reformasi menyeluruh merentasi dimensi pedagogi, sosial budaya dan dasar. Dengan pemetaan halangan yang telus ini, barulah kita mampu membina tindakan strategik yang benar-benar berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alina binti Muhammad. Saya akan menerangkan bagaimana teknologi revolusi industri 4.0 digabungkan dengan realiti maya VR untuk mentransformasikan sistem latihan teknikal dan pendidikan TVET ke arah yang lebih moden, pintar dan berkesan. Yang pertama adalah konsep Metaverse TVET. Konsep ini diperkenalkan sebagai ruang pembelajaran maya 3 dimensi yang membolehkan pelajar dan tenaga pengajar berinteraksi tanpa batasan geografi. Melalui metaverse ini, latihan amali dapat dijalankan secara kolaboratif antara pelajar dari pelbagai negara dalam suasana simulasi yang realistik. Ini membuka peluang pembelajaran global dan meningkatkan pendarahan pelajar terhadap standard industri antarabangsa. Selain itu, slide ini turut menjelaskan mengenai bilik darjah pintar TVET, iaitu penggunaan makmal simulasi digital berpusat untuk menyokong pembelajaran teknikal. Pendekatan ini membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam penggunaan teknologi digital serta meningkatkan kecekapan latihan industri tanpa bergantung sepenuhnya kepada mesin fizikal. Seterusnya adalah teknologi kecerdasan buatan AI digunakan untuk menyokong pembelajaran adaptif. AI mampu menganalisis prestasi pelajar dan menyesuaikan tahap kesukaran simulasi secara automatik berdasarkan kebolehan individu tersebut. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih efektif kerana setiap pelajar menerima pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap penguasaan mereka.
Akhir sekali, integrasi Internet of Things IoT dan augmented reality iaitu realiti terimbuh membolehkan dunia fizikal dan maya disambung secara masa nyata. Contohnya, data dari mesin sebenar di kilang boleh dipaparkan dalam simulasi maya untuk tujuan latihan. Ini membantu pelajar memahami operasi industri sebenar dengan lebih mendalam serta meningkatkan kesiapsiagaan mereka sebelum memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Sekian. Keseimbangan ekosistem antara implikasi positif dan risiko penggunaan teknologi VR dalam pendidikan TVET. Dari sudut positif, VR mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran melalui konsep katalis motivasi, iaitu rasa kehadiran dalam dunia maya. Apabila pelajar merasakan mereka benar-benar berada di dalam situasi simulasi, tahap fokus, pelibatan dan motivasi mereka akan meningkat berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain itu, penggunaan VR juga mampu meningkatkan literasi digital dalam kalangan pelajar dan pendidik. Penerahan kepada teknologi canggih seperti VR, AI dan simulasi digital dapat melahirkan graduan yang lebih bersedia untuk menghadapi keperluan industri revolusi 4.0. Kemahiran digital ini amat penting dalam dunia pekerjaan moden yang semakin bergantung kepada automasi dan teknologi pintar. Selain itu, VR membolehkan eksplorasi tanpa had melalui visualisasi 3D yang mendalam. Sebagai contoh, pelajar boleh melihat dan memahami struktur dalaman komponen enjin atau sistem elektrik dengan lebih jelas berbanding pembelajaran teori biasa. Ini mempercepatkan kefahaman konsep teknikal yang kompleks. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah kebergantungan terhadap teknologi. Jika VR digunakan secara berlebihan sehingga menggantikan latihan amali sebenar sepenuhnya, pelajar mungkin kehilangan pengalaman praktikal dan sentuhan teknikal sebenar terhadap peralatan fizikal. Selain itu, penggunaan VR secara berpanjangan juga boleh menyebabkan sindrom seperti keletihan maya, pening kepala, ketegangan mata dan keletihan mental. Oleh itu, penggunaan VR perlu dikawal dengan jadual yang sistematik agar kesihatan dan keseimbangan pembelajaran pelajar dapat dipelihara. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan bahagian seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang evolusi pendidik dalam pembelajaran digital serta rangka tindakan masa hadapan dalam penggunaan VR bagi TVET. Untuk evolusi pendidik, slide ini menunjukkan bahawa peranan guru pada masa kini sudah berubah. Bukan lagi sekadar menyampaikan maklumat secara sehala tetapi menjadi penggerak utama dalam ekosistem pembelajaran digital. Terdapat 3 peranan utama guru yang diketengahkan iaitu nombor 1, fasilitator digital di mana guru bertindak sebagai pembimbing dalam penggunaan teknologi dan peranti digital. Guru membantu pelajar memahami simulasi maya serta mengaitkannya dengan situasi sebenar dalam industri pekerjaan. Contohnya, dalam bidang TVET, pelajar boleh belajar menggunakan simulasi VR sebelum melakukan latihan sebenar di bengkel atau industri. Yang kedua, pembimbing mempusatkan pelajar. Selain itu, guru juga berperanan sebagai mentor yang memantau pembelajaran pelajar secara lebih fleksibel. Pelajar diberi peluang untuk meneroka pembelajaran sendiri dalam dunia digital atau metaverse. Manakala guru membantu menyelesaikan masalah dan memberi bimbingan apabila diperlukan. Ini menjadikan pembelajaran lebih efektif dan berfokus kepada pelajar. Yang ketiga, mereka bentuk bahan dan instructional designer. Seterusnya, guru perlu bijak merancang kandungan pembelajaran digital. Guru bukan hanya mengajar tetapi turut mereka membentuk aktiviti simulasi dalam bahan VR supaya selaras dengan silibus dan objektif pembelajaran TVET. Maksudnya, penggunaan teknologi perlu mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, bukan sekadar menarik dari segi visual. Pembangunan profesional berterusan iaitu CPD. Dan akhir sekali bagi bahagian ini, slide turut menekankan bahawa latihan profesional berterusan atau CPD sangat penting. Guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi pendidikan yang semakin pesat.
Seterusnya, kita akan masuk kepada rangka tindakan dan syur masa hadapan, iaitu di mana bahagian ini menerangkan rumusan serta cadangan tindakan untuk memperkukuhkan penggunaan VR dalam pendidikan TVET. Kesimpulan utamanya, secara keseluruhannya, penggunaan VR terbukti mampu menjadikan pembelajaran TVET lebih interaktif, selamat dan selari dengan keperluan industri 4.0. Pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran dengan lebih cepat melalui pengalaman simulasi yang hampir sama dengan situasi sebenar. Sintesis realiti semasa. Namun begitu, masa terdapat beberapa cabaran, antaranya ialah kos peralatan dan infrastruktur yang tinggi, kekurangan kemudahan teknologi serta jurang kemahiran digital dalam kalangan guru. Perkara ini menjadi halangan kepada penggunaan VR secara meluas. Pelan tindakan strategik di mana terdapat 4 cadangan utama. Nombor 1, memperluaskan dana infrastruktur di mana kerajaan dan institusi perlu menyediakan lebih banyak pelaburan dalam kemudahan teknologi seperti makmal pintar dan peralatan VR. Yang kedua, latihan pendidik intensif iaitu di mana guru perlu diberi latihan berkaitan penggunaan VR dan pedagogi digital supaya mereka lebih bersedia mengendalikan pembelajaran berasaskan teknologi. Yang ketiga, R&D berpastikan pedagogi di mana pembangunan model VR perlu berdasarkan teori pembelajaran yang betul dan bukan hanya mementingkan grafik atau visual semata-mata. Yang keempat, sinergi bersama industri di mana kerjasama antara institusi TVET dan industri juga penting supaya simulasi yang dibangunkan benar-benar menepati keperluan pekerjaan sebenar. Iaitu kesimpulannya ialah teknologi VR mempunyai potensi besar dalam mentransformasikan pendidikan TVET. Namun, kejayaannya bergantung kepada kesediaan guru, sokongan infrastruktur dan kerjasama pelbagai pihak. Sekian, terima kasih.